Kripto sekarang bukan untuk trading saja, tapi dah dipakai terus oleh bisnes global. Ada syarikat pembayaran macam Shift yang lancarkan stablecoin settlement platform untuk merchant seluruh dunia. Maksudnya peniaga boleh terima bayaran dalam stablecoin macam USDC, USDT, DAI dan terus tukar ikut keperluan mereka. Ini langkah besar sebab kripto bukan lagi aset spekulasi semata-mata. Ia jadi infrastruktur pembayaran macam kad kredit dan payment gateway. Merchant boleh terima panggil pelanggan global tanpa pening tukar mata wang. Bayangkan seorang pelanggan dari Eropah bayar guna stablecoin. Merchant di Asia Tenggara settle dalam local currency. Semua jalan atas blockchain, lebih cepat dan potensi kos lebih rendah. Ini real adoption. Orang tak sedar pun dia sebenarnya guna teknologi kripto di belakang tabir. Jadi soalan sekarang, kalau bisnes global dah mula guna stablecoin, kita masih nak tengok kripto sebagai benda main-main atau faham ia sedang jadi layer baru dalam sistem kewangan dunia?